Kedah Aerotropolis. Pembangunan Kedah Aerotropolis, yang mana lapangan terbang kargo antarabangsa Kulim menjadi komponen utamanya, sering ditanya, jadi atau tidak projek ini. Kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan projek berimpak tinggi ini kerana kita tahu lapangan terbang amat diperlukan untuk mengubah landscape ekonomi negeri dan negara. Makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, perkembangan terkini projek KSP ialah kerajaan negeri telah berjaya melaksanakan 6 daripada 8 nasihat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN. 2 lagi nasihat masih tergantung, iaitu National Airport Strategic Plan NASP dan Aerodrome Operating License AOL, yang kedua-duanya berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Walaupun banyak halangan terpaksa dihadapi, projek ini tetap menjadi keutamaan kerajaan negeri atas keyakinan inilah yang diperlukan oleh rakyat untuk menjadi economic game changer yang akan merubah ekonomi negeri dan negara pada masa hadapan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin mengajak semua pihak, termasuk rakan-rakan pembangkang, marilah sama-sama doakan projek KSP segera diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan demi kepentingan negara. Idea asal KSP bukan daripada saya atau kerajaan negeri sekarang ini. Kita hanya menyambung usaha kerajaan terdahulu. Sebagai anak negeri Kedah, kita kena sokong apa yang baik untuk negeri kita. Tidak kira sama ada kita kerajaan maupun pembangkang. Janganlah sokong negeri lain yang tidak mahu projek ini menjadi kenyataan. Jangan pula semasa menjadi kerajaan kita sokong, tetapi bila menjadi pembangkang kita bantah. Itu tak steady. Kata orang Kedah, tak leh lagu tu.